Pada video yang lepas, telah saya tunjukkan perjalanan kami daripada Vietnam melalui Hanoi, naik ke Sapa dan masuk ke border China. Untuk video kali ini, ingin saya kongsikan pengalaman kami, aktiviti sepanjang kami berada di China selama 12 hari. Dan juga pengalaman kami dapat first snowfall kami di sini. Dan ingin saya katakan, selamat datang ke China. Alright, kita orang dah settle dekat Vietnam, nak masuk China. Let's go guys. Alhamdulillah. So itu pintu gerbang dari China. Seronok? Seronok. China. Nah, settle. China. Let's go, sejuk. Alright guys, so kita nak pergi check taxi dulu, nak pergi kat Haikal Station sebab dah lambat dah ni. Kita punya train pukul 6. So nak pergi sana dulu. Awak nampak orang Malaysia terus. Ya serius tu. Korang yang nak datang Malaysia, nak datang China, pastikan korang punya documentation cukup, korang punya itinerary cukup, dan pastikan korang tahu macam mana perjalanan korang. Kalau tak, memang jadi isu. Jadi macam kita orang, alhamdulillah aku dengan wife ni buat research. Kita orang tahu macam mana setiap perjalanan. Even contoh perjalanan kita orang daripada sini nak pergi ke Shangri-La. Daripada Shangri-La nak pergi ke Tiger Lily Pin George, ada gap 2 hari. Dia tanya ke mana kita tu nak pergi mana, buat apa, macam mana. So korang seronok pergi China. Cumanya buat research betul-betul, pastikan korang tahu itinerary korang. Alright guys, so kita dah sampai kat China. Our taxi driver Didi. So sebenarnya tak susah dan tak senang. Korang pastikan itinerary korang cukup, pastikan korang tahu detail perjalanan korang. Dan yang paling pelik benda terjadi kat kita orang, kau tengok belakang. Bag punya banyak So memang seronok lah China. Alright guys, dah sampai dekat Haikal Railway Station. Perjalanan dia dalam 20 minit lah, 19-20 minit daripada border. So kita nak pergi ambil dulu tiket. Ini adalah tempat yang aku rindu sangat, yang aku pernah datang 2019 sebelum Covid dulu. So inilah keadaan dia sekarang selepas Covid. Let's go. They want to buy ticket or something. I already buy. 你是已经买了票了是吗？ Yes. Satu A, satu C. Perjalanan daripada Haikal ke Kuning masa lebih kurang 4 jam 50 minit. So total 5 jam lah. So orang kat sini ramah gila tau. Okay guys, so aku nak rehat dulu, nak relax jap. Tadi memang tak ada tidur sebab risau barang kan. So jumpa nanti kat Kuming. Tunggu lagi dua orang dekat Kuming nanti. Okay. Alright guys, so kita orang dah sampai dekat Kunming. Cumanya tak tahu, tak ingat sebab sebelum ni kalau ikut pengalaman boleh duduk dalam tunggu train seterusnya. Tapi tak tahu yang kali ni pergi, diorang cakap tak boleh stay kat dalam. So semua kena keluar lepas dah keluar pada train tu. Okay, faham. Then nak tak nak kena cari hotel lah. So
pengalaman lah kan travel kan, benda-benda macam ni, benda tak nyangka kita makan kena expect benda macam ni. So dah datang sini nak buat register daftar saja sejam. Kau rasa? Alright, selamat pagi, Assalamualaikum. Hari keempat dekat China. Kita travel, penat sikit. Pukul 5 pagi kita dah keluar dah. Nak pergi ke Kunming Railway Station. Let's go. Sejuk ya Allah. Nak bandingkan dengan Korea, aku rasa sini lagi sejuk. Okay, so sekarang tengah tunggu train pukul 9 suku nak pergi ke Shangri-La terus, insyaAllah. Kita ada jumpa beberapa orang Malaysia lah kat sana ya, boleh tengok sana. Satu je nasihat aku pada semua kan, pada siapa yang datang ataupun pergi mana-mana negara tiba-tiba jumpa orang Malaysia, janganlah sombong. Kita satu negara yang sama, kebetulan jumpa kat luar, tegur-tegur je lah, tak ada masalah. Macam dorang mantap gila, sempoi. Dorang tegur, dorang bagi tahu kan nak ke mana, sampai apa hari apa sampai bila kan. So respect lah orang jenis ramah ni. Ni memang dah tak tahan sangat, sejuk gila kat sana. So korang nak datang waktu winter, pastikan pakaian lengkap dan betul lah. Macam aku ada pakai dekat dalam, ada satu baju thermal, lepas tu sweater, baju ni, lepas tu pakai orang panggil muffler, tak silap lah. So dekat sini adalah waiting area tak, tempat menunggu. Korang kalau datang sini, dia ada banyak gate. Korang jangan salah gate. Pastikan korang check dulu dekat kaunter, ada counter information kat tengah tu. Korang tunjuk je korang punya tiket yang korang dapat pada trip ke atau mana-mana. Dia akan bagi tahu, dia akan searchkan kat mana gate korang. Jangan salah tiket sebab dorang punya train banyak, gate banyak. Jangan salah tempat je. Sekejap, tak apa. Alright guys, so kita nak tunggu, dah nak masuk dah kat train. Nak pergi ke Shangri-La 8.47. So jangka train akan gerak 9 suku lebih kurang. So ini kita orang punya lagi 2 orang datang pada Malaysia. Kita punya team. 请各位旅客不要在电梯口使用时间。 Aku rasa yang view dia lain daripada lain yang China, sebab dia banyak betul sangat nature. Tak tahu lah, ada juga tengok orang panggil pergi dekat negara lain, tapi yang tempat yang aku dah pergi setakat ni, aku kata aku faham China memang the best lah untuk nature. Shangri-La. Alright guys, so kita dah sampai dekat Shangri-La Station. Our driver, good. Oh, yeah. So kita sekarang dekat pukul apa? 3 lebih. So tak makan lagi. Jadi kita nak masuk hotel dulu, mandi, bersihkan badan, keluar cik makan sok-sok ke Shangri-La. Shangri-La, ya. Tapi ejaan diorang kan Shangri-La. X, dia bukan S tau, dia X. Shangri-La. Shangri-La.
香格里拉。 nampak tak? Shangri-La. 对对对。 Thôi. Thôi tu maksudnya betul. OK， 就对对对。 Thôi. Fujin mah. 对。10多分钟。 Okey. Sikit. Tanya dekat ke? Dia kata dekat je. Shangri-La. So korang kalau nak datang sini kan, perjalanan kalau daripada Kunming sampai sini dah 5 jam setengah lebih kurang. Memang ambil masa, penat, memang jujur agak penat. Tapi bila dapat pula view-view macam ni memang extraordinary, memang gila kat sini, memang cantik. So korang mana yang tak pernah lagi datang Shangri-La, datanglah sini. Tengok semua muka-muka penat. Okay. Alright. So guys, dah sampai dekat Shangri-La. Shangri-La. Ni hao. So guys, seronok. Macam mana pengalaman? Kawasan kampung kan? Mantap, let's go guys. Tu, ancient old town Du Kezong. It goes every direction. Oh, there are stories to tell. The times we grew and the times we fell. Oh, I've been afraid some days the road will lead us to a better place. Road will lead us to a better place. Alright guys, ni bilik kita orang. Nampak tak macam mana? Aku bagi terbaik untuk sesiapa saja yang follow aku. Mungkin depan lah. Ya. Puas hati. Alhamdulillah. Good service. Thank you. Thank you. Alright. So guys, sekarang kita tengah makan dekat satu kedai Muslim ni dekat area Du Kezong. Kita tak tahu apa makanan, tapi kita minta nasi goreng yang the best seller dekat sini. So ini dah sampai. Macam mana rasa setakat ni? So yang tak Apa lauk ada? ada chicken, ada ni lebih kurang macam nasi ayam paprik lah kat Malaysia. Sedap kan? Betul. Dan satu lagi complimentary. Ush, nasib baik. Dia bagi teh panas. Thank you. Yeah, thank you. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. So macam aku punya nasi ni macam nasi goreng Cina, betul. Duduk Cina makan nasi goreng Cina, tak apa, kita rasa lah. Sebab dia kata ini the best seller kat sini. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ada masuk. Ya, nasi goreng. Thank you. Yang paling best. So. Rasa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ni mi tarik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sili bengkalong. Minyak lagi panas. Nak rasa tak ada makan.
Weh, sup dia sedap. Ni, Ya Allah. sambal. Itulah sambal tu. Nah. Ni tu ah. Okay. Oh, sorry. Okay guys, so kita nak makan. Ada yang kena tekak, ada yang tak kena tekak. Nasi-nasi lah kan. Okay, macam mi tarik ni kan, dia boleh makan. Cuma sebab tadi aku dah makan nasi goreng penuh satu pinggan, so memang kenyang. Tapi sup ni memang sedap. Makan sekali dengan ada sambal dengan cili, so memang kena lah. Lepas tu ada yang tadi nasi putih dengan lauk. Lepas tu ada satu nasi goreng, kemungkinan macam nasi goreng kimchi, cuma tak habis lah. So apa perasaan orang yang order? Tak boleh makan. So korang nak order, kalau maksudnya nak bagi, yalah, dah penat jalan jauh kan, nak makan makanan yang selesa untuk perut, tanya betul-betul lah orang tu. Macam yang ini, orang tu saja lain tapi dia yang nak pilih. Jadi dapat makanan macam tu. Tengok gambar menarik kan, nasi goreng cili padi. Gambar macam nasi goreng cili padi. So dah order rupanya entah mana kimchi masuk. Kimchi masuk. Ya. Yeah. So korang datanglah Shangri-La. Memang first time kita datang memang seronok gila. Lepas tu ada teh. Memang diorang bagi free. Free ke? Kot. Baik, makan je. Tak tahu cakap apa ni. Penatan. Betul lah. Omong betul orang cakap saya pergi Shangri-La, ya mungkin tak biasa. Memang akan rasa semput sikit sebab memang udara kat sini nipis. Terasa sikit tercungap-cungap. Jalan datar pun tercungap-cungap. So ni dah balik hotel. Lepak kejap hotel. Jadi kata nak keluar, tak tahu lagi, tengok dulu. Kalau larat keluar. Di daerah Yunnan, semestinya tempat yang mesti anda semua lawati adalah Ancient Old Town. Sama ada di Lijiang ataupun di Shangri-La. Tarian yang baru anda saksikan sebentar tadi, itu adalah aktiviti biasa yang dilakukan pada waktu malam. Dikatakan apabila berkumpul ramai-ramai, menari bersama-sama dapat memanaskan badan. Keunikan tempat dan juga aktiviti pada waktu malam di sini menjanjikan anda pemandangan yang semestinya tiada di Malaysia. Salah satunya adalah tarian yang anda saksikan sebentar tadi. Ini syarat tu. Guys, so hari ni hari kelima hari kelima travel untuk trip kali ni. So kita orang pagi ni dah siap-siap dalam pukul 7 lebih dan untuk keluar pergi ke area Bala Gezong. So katanya sekarang memang musim tengah snowfall. Hopefully kita orang jumpa salji dekat sana. So kita orang tengah lepak dulu kat sini. Sejuk melampau. Negatif 10, negatif 11 kat sini. Ada salji lah malam tadi. Tak dapat, tapi boleh nampak lah dekat cermin-cermin ni.
This is our driver. So ni dorang. Kita nak pergi ke Bala Gezong. Semua private, jangan risau, tak campur orang insyaAllah. Sepanjang perjalanan kami ke Bala Gezong, kami disajikan dengan pemandangan yang cukup menarik. Pemandangan Gunung Ganang di sekeliling kami yang sejauh mata memandang membuatkan kami terpegun dengan keindahan dan kecantikan negara China ini. Mek. So dah sampai dekat Bala Gezong. Salah satu checklist kita orang dah sampai. Alhamdulillah. Let's go. Nak satu ke dua? Tu. Ya, nak satu. Bye bye. Bye. No. Alright, jaga. Bala Gezong. Hi. Hello. 4%. OK， 谢谢。客气。 Let's go. Bala Gezong. Oh, banyak. Banyak bas weh. Jangan risau. So guys, harga tiket dia 170 yuan saja seorang. Tapi tak pasti berubah-ubah atau tidak. Let's go. Do you understand? Sorry, I need to. If you can repeat again. Actually, he said you just watch safety or something. Oh, watch your safety. Okay. Don't need to get out. Ah, okay. Sure, thank you. 欢迎来到香格里拉大峡谷巴拉格 Alright 宗 guys, so 国家私 naik 人 bas pun 景 kita 点 kena pakai seat belt lah. Sebab diorang kata naik ni sampai ke puncak gunung tinggi. 即将游览的景点。今天游览的景点主要有 This bus 巴拉 is 格 to 马拉 Bala. 巴拉格康一条藏文化体验中心， Yes. 大 Where is 雍 Bala? 火塔 Bala? 群， Okay. So 回 it's 音 it's 壁高 a 空高 country 丽栈岛， named Bala. 千年古村 OK 巴拉村，香格里拉大峡谷，兰喀卓荣峡谷、通天峡，千年而来的藏族 Alright 村 guys, so info baru 在1300多年以前， dikatakan 巴塘地区 jalan ni 有一 nak 个 maksudnya 英勇 jalan 善 daripada bawah 战 nak buat 是 sampai 查 naik ke 昆明 atas 的 ni 首领， KRA 名 Shambhala 叫斯 Stupa 纳 ni 多吉。 ada lebih 他带 kurang 领自己的族 52 人 kali 经历了多 pusingan 年的 maksudnya 征战， yang U-turn 拥 naik 有了 sampai 广袤 atas 的 kan. 土地和 Itu 成 satu. 群的 Satu 牛羊， lagi 成为了巴塘地 dia 区 punya 一个 kos 强大的部落。 keseluruhan untuk 但是 siapkan 多年 jalan 来 ni 战争给族 yang 人的心 diberikan 灵 oleh 带来巨大的 kerajaan 创 lebih 伤。 kurang 斯纳多 40 吉 million 见证了他 RMB 们 ataupun 不断 40 的 billion 战争 RMB. 生活，向 Tapi 往与世无争的人 info 性 yang 生 dapat 活。 lagi 所以 mengatakan 他就 40 million 把自己 RMB 所有 ataupun 财富 40 billion 的 RMB tu tak mencukupi. Jadi owner yang buat jalan ni dia 香巴 tambah 拉 duit 王 sendiri. 国， So 香 korang 巴拉 tengok 王 jalan dia macam 国 mana. 是佛经中记载的 Memang 人 seram 间最后 tapi 一片净 best 土。 spectacular 它 gila 被 dia 大 punya 半 view. 年华般的雪岛的
藏语方言，跟周边的村落不 It's 尽 so high now. 巴拉村的房屋建筑也是非常独特的，是香格里拉一种独一无二的 Korang boleh 结 tengok 合 jalan 高 ni 海 macam 拔 mana. 和低海拔 Tapi 的古老 pengalaman 藏 ni 族建筑。 nak kita dapat 土木 bukan 结构的 selalu. 房 So 屋 rasain 冬 sendiri 暖 guys 夏 macam 凉， mana 抗震 perjalanan 性 ni. 强 Kau tengok 而且 daripada 建 bawah 筑 naik 用 bas. 土 Kau 选用 tengok 的 dia 都 punya 是当 kona. 地特有的粘 Ya 性很 Allah 强 ya 的土。 Tuhanku. 当地人会将酿过青稞酒的沉淀物与土搅拌在 Tapi 一起， ya Allah, aku 这样 bersyukur 打出来的 nikmat 墙 dan 很结实， pengalaman yang kau berikan 房屋 kepada 使 aku 用 dengan 顺 wife 利 aku 就 untuk 会 berjalan 成 ni. 功。 Aku 巴拉 sangat 人过 bersyukur 的 dan 是 hargai 淡 sangat 如淡漠的生活。 rezeki dan nikmat 由 ni. 于巴拉村有着立体的 Allah 城市 Akbar. 气候， Korang 所以 pergi travel 这 korang. 里有着一年3次 Percayalah korang akan rasa sebenarnya apa 由于牦牛 yang 属于高 dikatakan 海拔 merantau 纳 dekat 种 negara orang. 无法适应干 Apa 热气 sebenarnya 候， pengalaman yang 村 korang 民们 boleh 每年 dapat 根据 dengan 气候 travel. 变化来进行立体的迁移。 Syukur 海拔 Alhamdulillah. 3700米的乃当牧场是村民们的夏季牧场，巴拉村则作为春季牧场，河边就是秋冬季节的河谷牧场。在巴拉村还有一个十分独特的习俗，那就是不养狗。巴拉人一直谨记。 Alright guys, alhamdulillah dah sampai dekat puncak Shambhala Stupa, Bala Gedong. Alhamdulillah. Memang sini suhu sejuk dan udara memang nipis. Tapi view dia memang the best. Jumpa Malaysia. Bye bye. Jumpa lagi. Alright guys, jom balik dulu. Let's go. Biasalah kalau datang checklist, kalau tak pergi tempat ni memang tak sah. So kita orang dah sampai kat atas ni, dapat tengok gambar ni. Kak Jawa ada. Kat jauh ada. Tapi kena naik tangga sikit lah. Ya. Memang udara kat sini nipis sangat, betul cakap.
So korang pada siapa yang nak atas Shangri-La, standby oksigen yang tangki kecil tu. Memang semput. Alright guys, so ini last day kita orang kat Shangri-La. Kita nak pergi ke Tiger Leaping Josh. Sebelum tu kita memang dah settlekan semua private transport untuk pergi ke Tiger Leaping Josh. Sebelum kita gerak ke sana, memang kita nak request nak pusing dulu Shangri-La puas-puas, baru kita ke sana. So first tempat dia pergi untuk sini dekat Shangri-La adalah Napasi. Alright, macam korang boleh tengok Napasi kat sini yang dia waktu musim winter dia tak berapa cantik lah. Melainkan kalau betul heavy snow memang nampak putih saja. Jadi dia punya view macam ni lah Napasi. Seronok guys. Hello, Napasi, we ride a horse. Nasib lah kuda aku jinak. Ini garang siut. Ni dia tak nak berhenti. Syami pula garang tu. Woo! Turun. Aku pun naik kuda hitam. Dia pilih kuda kecil kat aku. Lambat. Pusing semua Syami. Jangan sangat jauh. Baloi 180 yuan. Pusing. Dekat area Napasi. Macam mana seronok? Seronok sangat. Naik kuda di tengah-tengah Napasi. Sejuk tu. Alright korang, so just untuk update baru dekat tengah-tengah Napasi, after kita dah naik kuda kan, kita lepak dekat sini, kita ambil gambar semuanya ada. Lepas tu kita ada ni, ada kambing. Wah. Oh. So memang best berbaloi. Trip Yunnan kali ni memang the best. Korang kalau nak rasa pengalaman macam ni, jom. InsyaAllah trip tak mahal, mudah dan senang saja nak datang sini insyaAllah. Kita dah sejuk sangat ni. Dia siapkan api weh kat tengah Napasi ni. Napasi. Macam mana korang rasa, seronok tak? Seronok. Sejuk. Terwasak. Bagi nampak mulut kita terwasak. Sensi memanaskan badan. Ya. Takkan ni Kak Jah. Kita tengah sejuk tak rasa apa. Bukan, apa kita Masalahnya kaki aku kejam. Sebab aku tak kaki ni. Ini dia faham. Sedap. Bestnya dapat healing macam ni. Walau-walau. Ada kopi tak? Kat sini yang sedap kalau ada kopi, lepas tu biskut lutut. Set.
You have coffee? Take photo. See. You come. Together. Okay. Ya. Saya ajak handphone. Napasi. Trip paling berbala yang pernah aku buat setakat ni. Biasa naik kuda dekat Thailand. Biasa naik kat Thailand, pusing kat pantai. Ini pusing kat tengah gunung. Terbaik dia punya servis. Shika Mountain. Shika Mountain. Jauh siut. Sejuk weh. Jadi kita pergi minum kopi. Kita besar. Lala angka tu pegang buntut angkat. Alright guys, Alhamdulillah. So kita check in dekat sini pula, Tibet Guest House dekat Tiger Lipingjaw, Shangri-La. Allah rindu, 2019 aku datang sini. So 2025 aku datang lagi sini. Memang terbaik, tak banyak berubah, memang the best. Kau tengok view dia macam mana. Allah. Let's go tengok hotel. So, ini bilik kita. Double master bedroom. Okay, view. View wallpaper. Komputer. So, macam mana? Dia bagi ni lagi tau. Cakap for you. Alhamdulillah. Kita buat baik dengan orang, kita dapat yang terbaik insyaAllah. So guys, puas hati Alhamdulillah. Alright, rehat dulu. Dia ada kopi, nampak ke? Kan? Ambil lah. Muka nanti minta plastik dia. Takut habis. Aku takut tak dapat balik habis. Kenapa? Sekejap je lah bawa balik Malaysia. Maksudnya dalam perjalanan makan boleh lah. Tak nak balik Malaysia. Allah balik Malaysia. Jangan.
Air. Air. Untuk air. Jangan bubur. Alhamdulillah apa hati Syukur nikmat. Nikmat pun. Ni bubur. Ni bubur Makan nasi. tepi ni pula. Alright guys, so Tibet Guest House memang terbaik. Korang kalau nak datang sini, pastikan booking dekat trip.com. Dan kita punya host Tibet Guest House. Please introduce yourself, miss. Hello! Welcome to Tibetan Guest House. Alright, thank you, miss. Bye bye. Thank you. So puas hati semua. Alright. Alright guys, sebelum kita orang turun, kita orang lepak dulu kat satu tempat, satu checkpoint dekat Tiger Leaping Josh. Sebelum turun bawah, korang tengok view dia. Let's go, kita naik atas. Saya tak main. Tak nak? Okay. Let's go guys. Aku hanya nak share pengalaman kat korang apa yang aku rasa travel selama ni. Weh, atas cantik. Allahu Akbar. Syukur. Allah. Nikmat apa yang aku nak dustakan lagi ni. Korang datang sini, jangan tunggu-tunggu. Korang jangan tunggu datang kat sini lagi. Cari tempat, jangan tunggu winter saja. Waktu summer, waktu autumn semua ada. Boleh datang sini. Handphone jaga-jaga. Handphone jaga-jaga. Ni lah, bunyi ni bunyi mengaum. Kau dengar betul-betul? Mereka pakai bunyi. Pakai yang Tak, nanti akan dengar nanti. Kita pergi kat bawah. Kat sini tak kuat. Seronok. Seronok. Cantik gila kat belakang. Cantik sangat. Masya Allah. Untuk dapat air terjun. Alright guys, untuk Tiger Leaping Josh ada dua option. Sama ada kita lalu tangga ataupun kita naik eskalator. So pada siapa yang mungkin larat, silakan boleh tangga. Harga dia dalam 45 yuan sahaja. Tapi just untuk makluman, untuk entrance dan masuk lalu tangga tu 45 yuan. Sampai dekat sini kalau nak naik eskalator pula, harga 70 yuan seorang. So kena tambah lagi 70 yuan. Terasa juga asing ni sejuk dia. So ini tiket dia. 70 yuan. Let's go. Alhamdulillah, salah satu checklist kami datang ke daerah Yunnan adalah ingin melihat sendiri Tiger Leaping Josh.
Dikatakan nama Tiger Leaping Josh itu sendiri dapat daripada kisah seekor harimau yang ingin melompat di antara dua gunung. Di tengah-tengahnya ada sungai Jinsha untuk mengelak daripada pemburu. So korang, itulah dia view Tiger Leaping Josh. So kat sini memang sejuk sangat-sangat sebab angin. Dan satu lagi, pada korang, aku sangat-sangat recommend kalau korang beli tiket sekali dengan escalator, sebab daripada bawah nak ke atas memang jauh, daripada atas ke bawah pun memang jauh. So tu pula kalau korang nak naik nak lalu tangga, boleh lalu tangga, tak ada masalah. Tapi lebih baik naik escalator sebab cuaca sejuk dan cepat penat. Ni view atas ni tempat kita masuk, lalu ke bawah. So terpulang korang, kalau korang nak naik tangga, silakan naik tangga. Kalau tak nak penat, naiklah escalator. Macam kita orang. Macam kita orang naik escalator. Let's go. Dengan sampainya kami di area Tiger Leaping Josh, maka berakhirlah untuk video part pertama di China. InsyaAllah akan bersambung pada part kedua. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sokong, yang subscribe, like, komen dan share. InsyaAllah jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Alhamdulillah guys. So tadi guys kita dah pergi dekat Snowjet Dragon. Alright, so kita dah sampai dekat Shunsheng Street. Bye bye Ancient Old Town Lijiang. Terima kasih untuk semua hospitality. So ini dia, kita makan beef stew. So selepas hampir 2 minggu perjalanan kita orang daripada Vietnam ke China melalui darat, dan hari ini adalah hari terakhir kami.